Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Yang Mulia Tengku Dato' Dr. Hishamuddin Zaizi bin Yang Mulia Tengku Bendahara Azman Shah Al-Haj selaku pengasas Pertubuhan Amal THD. Yang Berusaha ASB Puan Lai Licing, Ketua Penolong Pengarah Perancangan Strategik Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman. Yang Berusaha Captain Daniel selaku pengasas Dream Film. Kita punya juri pada hari ini dan juga VIP terutama Puan Sri Datin Profesor Dr. Liana Lim, J.On Norsyal Hamzah dan juga Tuan Alias Roy Hajan. Yang amat dihormati juga Puan Skabelai selaku Presiden Pertubuhan Amal Semangat Semut. Yang juga amat dihormati Encik Puan Jeff Oy selaku Penasihat Projek Berhad. Datuk Datin Divin Kehormat selaku peserta dan penaja untuk majlis kita pada hari ini serta barisan kepimpinan yang dikasihi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam madani. Saya Hafiz Akmal selaku wakil daripada Persatuan Amal Semangat Semut PAS amat berbesar hati dapat hadir ke acara uji bakat Police Action pada hari ini. Hari ini saya punya task adalah untuk rekod video saja, tapi atas kepercayaan Puan Skabelai, saya ucapkan terima kasih kerana memberikan kepercayaan kepada saya untuk beri ucapan atas pentas ni. Pertama sekali saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Dream Film di atas jemputan dan peluang untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang usaha dan juga misi kami. PAS sentiasa berpandukan kepada satu kepercayaan bahawa pendidikan ialah kunci sebenar untuk mengubah pemikiran seseorang dan seterusnya mengubah masa depan mereka. Oleh itu, kami sentiasa berusaha untuk menyokong golongan yang kurang bernasib baik melalui pendidikan, terutama sekali anak-anak yatim. Apabila pengarah tempatan dan pengasas Dream Film Captain Daniel berkongsi dengan Presiden Pengasas PAS Puan Skabelai tentang filem anti-scam pertama Malaysia yang mendapat sokongan penuh daripada PDRM, iaitu filem OPA, kami melihatnya sebagai satu peluang keemasan untuk mendidik masyarakat tentang bahayanya scam zaman sekarang. Maka pada tahun lalu, PAS telah melancarkan kempen Anti-Scam Awareness Marathon, di mana kami telah menaja lebih 1,000 orang anak yatim untuk menonton filem OPA di Pawaga. Program ini bahkan telah tercatat dalam Malaysia Book of Records sebagai tayangan filem yang menaja anak yatim teramai di Malaysia. Selepas menonton filem ini, ramai anak-anak ini lebih sedar tentang cara untuk melindungi diri daripada scam. Malah ada di antara mereka yang berazam untuk menjadi polis pada satu hari nanti demi membantras jenayah dan menjaga keselamatan negara. Jadi barisan pelakon pada hari ini ada tanggungjawablah untuk meyakinkan lagi ramai orang untuk melawan scam. Kini, apabila PAS mendapat tahu bahawa Captain Daniel sedang merancang filem anti-scam kedua berjudul Police Action, PAS tanpa ragu-ragu bersetuju untuk melanjutkan penajaan untuk 2,000 orang anak-anak yatim bagi menonton filem ini. Jadi hari ini adalah kita punya first phase untuk audition. Saya pun sebenarnya terlibat juga, saya pun ambil juga audition hari ini. Kira consider saya dah audition lah, Captain. Saya akan cuba yang terbaik lah. Dalam masa yang sama, kalau tak boleh, saya jadi watak pokok ke jadi pokok belakang boleh, jadi Pak Gad pun boleh. Okay? Dalam pada masa yang sama, saya mewakili PAS ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada sebuah syarikat yang amat prihatin, iaitu Projek Berhad. Pengasasnya Encik Daniel Koh telah menyatakan sokongan padu terhadap filem ini dan tampil sebagai penaja titanium bagi menjayakan penggambaran filem Police Action ini. Beliau amat memahami bahawa usaha membentras scam bukanlah tanggungjawab pihak polis semata-mata. Sebaliknya memerlukan penglibatan aktif daripada seluruh masyarakat, termasuk daripada sektor swasta. Saya berharap lebih ramai lagi usahawan akan tampil seperti Encik Daniel Koh, menyokong usaha yang membawa perubahan sebenar kepada masyarakat dan membantu membina komuniti yang lebih bijak, sedar dan berwaspada. Sekian perkongsian saya pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Dream Film atas jemputan untuk datang ke acara ini. Terima kasih kepada Puan Skabelai sekali lagi kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk mewakili ucapan PAS pada hari ini. Terima kasih sekali lagi dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Ya, terima kasih.